Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin dirahmati Allah, pada malam ni kita menyambung pengajian. Ni malam ni siri yang keempat. Dulu bermula di rumah Baitun Nur dan kemudian kemudian di masjid ni pernah 2 siri, 3 siri. Kemudian malam ni kita menyambung siri yang keempat, pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Pengajian kitab Mukhtasar Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Jadi kita berpandukan kitab terjemahan yang ada warna putih. Kalau siapa yang nakkan kitab ni boleh bertemu dengan boleh berhubung dengan Imam Raimi. Jadi malam ni kita menyambung pengajian, tengok di muka surat 6. Iaitu sambung tengok sunat wuduk yang ke-11 tu. Muka surat 6 sunat wuduk yang ke-11. Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam al-allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi وبعلوم شيخنا وسائر مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال وتطويل الغرة والتحجيل والموالاة وترك الاستعانة في الصب وترك التنشيف بخرقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في هذه الليلة في إكمال ما بقي معنا من سنن الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا فسنن الوضوء كثيرة جدا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syekh kata bahawa pada malam ni kita sambung pengajian kita daripada bab sunan wuduk ataupun sunnah, perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Dan kita sambung yang daripada pengajian lepas, tetapi sebenarnya sunat wuduk ini ada banyak lagi yang tak disebutkan di dalam kitab ini. Min sunan al-wudu tatwilu al-ghurrati يغسل مع الوجه شيئا زائدا على الوجه، يغسل شيئا من الرأس، يغسل شيئا من الأذن، يغسل شيئا من الرقبة التي تسمى العنق. Jadi antara perkara sunat wuduk iaitu tatwilul ghurrati wat tahjil, yang di situ diterjemahkan melebihkan kawasan basuhan pada muka, tangan dan kaki. Iaitu maksudnya dia membasuh lebih daripada kawasan mukanya, iaitu dia membasuh juga bersama dengan muka, dia basuh juga sebahagian kepala, dia basuh juga telinga dan juga sebahagian daripada dia basuh juga sebahagian daripada tengkuknya. Amma al-aqallu wajib, syai' min ar-ras qalil jiddan, syai'un min qarib min al-udhun, syai'un min al-'unuq yasir, hadha al-yasir wajib حتى نتأكد أننا غسلنا الوجه كاملا. ولكن السنة أن نطيل ذلك، تأخذ شيئا من الوجه أكثر من القليل، وكذلك الأذن والعنق، فإذا طولت فأنت طبقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tetapi kalau kita sapu sekurang-kurang daripada bahagian kepala, ini maksudnya ketika basuh muka, kita sapu sekurang-kurang bahagian daripada kepala, ataupun kita sapu sedikit daripada telinga dan juga sedikit daripada tengkuk ketika membasuh muka, itu memang wajib ketika basuh muka. Tetapi yang dimaksudkan dengan tatwil di sini, melebihkan basuhan, ialah kita basuh lebih daripada kadar yang paling kurang itu. Kita melebihkan basuhan, iaitu kita lebihkan basuhan pada kepala,
kemudian telinga dan juga pada tengkuk, maka siapa yang lakukan demikian, dia telah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذه الغرة تكون في الوجه. Melebihkan basuhan di muka yang dalam bahasa Arab dipanggil al-ghurrah, tatwil al-ghurrah, ia berlaku pada muka, iaitu melebihkan basuhan di muka. والتحجيل في اليدين والرجلين. الواجب غسل اليدين إلى المرفقين، ثم الزيادة قليل واجب حتى نتأكد أننا غسلنا اليدين. في الرجلين غسل الرجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. الزيادة قليل واجب. النطيل إلى نصف الساق إلى قريب الركبة، ونطيل كذلك في اليد إلى العضد. إذا نحن نطيل هذه الإطالة سنة. Dan kemudian satu lagi, melebihkan basuhan pada tahjil. Satu ghurrah pada muka dan satu lagi tahjil. Tahjil ini ialah berlaku pada tangan dan juga berlaku pada kaki. Berlaku pada tangan dan juga berlaku pada kaki. Iaitu seorang itu dia basuh dari tangannya sampai ke siku dan lebihkan sedikit basuhan pada siku, itu memang wajib. Kan dia basuh sampai siku, lebihkan sikit basuhan pada siku, itu wajib. Kemudian, tetapi kalau dia lebihkan basuhan atas daripada siku itu, maka barulah dia melakukan sunat, iaitu dengan melebihkan basuhan pada tangan. Dan juga satu lagi, tahjil berlaku di kaki, iaitu kaki ni makna kita basuh sampai ke buku lali. Dan kalau dia lebihkan basuhan sedikit atas daripada buku lali, itu memang wajib. Tetapi kalau dia lebihkan basuhan atas daripada itu, maka barulah dia telah dikira melebihkan basuhan yang sunat. Jadi lebihkan basuhan di tangan ialah dia basuh sampai membasuh sebahagian besar daripada lengan atas. Membasuh sebahagian besar daripada bahagian lengan atas ni dibasuh sampai ni, maka itu dipanggil lebihkan basuhan di tangan. Lebihkan basuhan di kaki pula ialah dia membasuh atas, iaitu membasuh sebahagian besar daripada kawasan betisnya berhampiran dengan lutut, maka itu di mana melebihkan basuhan di kaki yang dipanggil dalam bahasa Arab tahjil. وما فائدة الغرة والتحجيل؟ ما الفائدة منها؟ Apakah faedah daripada melebihkan basuhan di tangan dan kaki ini, di muka dan tangan dan kaki ini? Apakah faedahnya? الفائدة المعرفة. Ya, faedah yang pertama ialah ma'rifah, kita tahu. حتى يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومعلوم كلكم تعلمون، الحاضر والحاضرات الجميع يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة، ولن يشفع لك إذا لم يعرفك. Faedah ni ialah ma'rifah. Ma'rifah tu untuk kenal. Tahu maksud kenal tu. Kenal iaitu supaya Nabi SAW kenal kita. Kita semua tahu bahawa di akhirat nanti Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada umatnya. Dan baginda tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang baginda kenal. Maka dengan ghurrah dan tahjil ini yang disebutkan, akan menyebabkan kita dikenali oleh baginda Rasulullah SAW. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ زحمة ملايين مليارات من الأمم يوم القيامة، كيف يستقيم مع الزحمة؟ هذا من أمتي، فلان من أمتي. ما هي العلامة؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام أمتي غر محجلون من آثار الوضوء ترى على أيديهم على نور. هنا النور زائد، لأن الوضوء كما قلنا في درس الصباح في معهد ليس خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأمم القديمة موجود وضوء. لكن النور في اليدين والنور في الوجه زائد أعلى الوجه، والنور في القدمين إلى الساق خاص بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يشاهد النبي النور موجود في بعض أمته وهو يحتاج إلى شفاعة يساعده. Maka ditanya kepada baginda SAW, bagaimana Tuan akan kenal umat Tuan? Dalam hadis Nabi SAW beritahu bahawa umatku akan datang, makna baginda akan kenal umat baginda. Mereka datang dengan wajah dan tangan dan kaki mereka bercahaya-cahaya kerana kesan daripada wuduk yang mereka lakukan. Jadi
dengan cahaya pada wuduk itu, daripada anggota wuduk itu, maka Nabi SAW akan mengenali mereka dan akan mensyafaati mereka. Dan yang disebutkan dalam pengajian pagi tadi pun baginda Syekh terangkan bahawa wuduk ini dia bukan hanya berlaku pada umat Nabi SAW saja. Umat yang terdahulu pun mereka ada berwuduk. Jadi wuduk bukan semata-mata wuduk, ia bukan khas dengan umat Nabi SAW. Tetapi yang merupakan khas bagi atau kelebihan khusus bagi umat Nabi SAW ialah lebihan basuhan pada ketika wuduk, dan kawasan yang dilebihkan basuhan pada ketika wuduk itu nanti akan bercahaya-cahaya pada hari kiamat. Maka bila Nabi SAW lihat, baginda akan kenal, baginda akan bantu dengan memberi syafaat pada ketika yang kita berhajat beri syafaat baginda. والحصول على الشفاعة من أسبابه الغرة والتحجيل، وأسبابه كثيرة جدا. من أسهلها ما ورد في الحديث أو الأثر: من صلى علي كل يوم 10 مرات أدركته شفاعتي. إذا كان مسلم ومسلمة في اليوم 10 مرات ما يصلي على النبي 10 مرات، هذا إنسان مقصر في حق نفسه، ليس في حق رسول الله. قصرت في حق نفسك، أنت أضررت بنفسك ولو نظرت أقل شيء على 10 مرات حصل وأدركته شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dan antara sebab untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan amalan ni, iaitu ghurrah dan tahjil ni, melebihkan basuhan di muka dan juga anggota wuduk yang lain, ini antara amalannya. Tetapi sebab untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW ni banyak lagi sebab yang lain. Di antara sebab yang paling mudah atau jalan paling mudah untuk dapatkan syafaat baginda, seperti mana disebutkan di dalam sebahagian riwayat, iaitu siapa yang berselawat kepada baginda SAW setiap hari 10 kali. Setiap hari 10 kali, maka adrakat syafaati, baginda beritahu dia akan dapat syafaatku. Dia akan dapat syafaatku. Jadi kita manusia, kita ini melakukan banyak kesalahan. Kita bukan saja cuai di dalam menunaikan hak kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan pada diri kita sendiri pun, kita banyak melakukan perkara yang memudaratkan, perkara yang menyusahkan diri kita sendiri. Maka dengan kita berselawat pada Rasulullah SAW, paling kurang satu hari 10 kali, maka akan menyebabkan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. ليس 10,000 10 مرات فقط. Bukan 10,000 pun, tetapi hanya 10 kali paling kurang. نستطيع لا. Boleh ke 10 hari, satu hari 10 kali? الاستطاعة موجود، ولكن مشكلة هذا الزمان الغفلة قوية جدا. غفلة الناس وصلت إلى درجة 100%، ليس 5%. الغفلة تمنعك حتى من الشيء السهل. Jadi kita kalau segi kemampuan tu memang kita mampu, tetapi yang menguasai kita adalah apa dia, lalai. Kelalaian yang begitu teruk, khususnya pada zaman ini, yang mana kelalaian kita ni sampai tahap 100%. Bukan lagi 5%, tetapi 100% kita dikuasai dengan lalai, sehingga maksudnya kita leka dan lalai dengan perkara lain, sehingga menyebabkan kita tak mampu, 10 kali pun menyebabkan kita tak dapat nak tunaikan. والموالاة سنة. الموالاة أن تغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول، بمعنى التتابع. تتابع بين الوضوء، غسلت الوجه مباشرة تغسل اليدين، تمسح الرأس، تغسل الرجلين. Dan kemudian sunat wuduk yang seterusnya ialah al-mualah. Yang ke-12 mualah, iaitu maknanya dia berturut-turut. Berturut-turut ni maksudnya membasuh anggota yang selepas sebelum keringnya anggota yang sebelum. Iaitu bermakna selepas kita basuh satu anggota, sebagai contoh di muka, lepas tu kita terus basuh tangan. Dan begitulah seterusnya, iaitu sebelum keringnya anggota yang sebelumnya, kita dah basuh anggota yang selepasnya. وهذا الأصل أن الموالاة سنة، ولكن إذا ضاق الوقت صارت الموالاة واجب. مثلا نسيت صلاة العصر، تذكرت قبل المغرب ب5 دقائق أنا ما صليت العصر، إذن الموالاة واجب، يجب أن يسرع حتى يحصل وقتا لصلاة المغرب. Memang pada asalnya berturut-turut ni hukum dia sunat, tetapi ada keadaan berturut-turut jadi wajib. Iaitu bila seseorang contohnya waktu dah begitu suntuk untuk dia tunaikan solat, maka contohnya macam dia solat asar terlupa,
akhir baru teringat dekat-dekat nak maghrib, maka pada ketika itu bila dia berwuduk, wajiblah dia berwuduk secara berturut-turut supaya dia sempat untuk tunaikan solat asar sebelum daripada habis waktu. وكذلك المريض الذي هو سلس البول هذا مرض مشكلة ابتلاء من الله لكن كل بلاء له ثواب فهو سلس البول ثيابه تصيبها البول لكن في هذا الزمان تيسرت وجود الحفاظات أكثر من الزمن القديم فسلس البول تجب عليه الموالاة حتى يقلل من الحدث لأن حدثه مستمر. Dan antara keadaan yang lain yang wajib seorang tu berturut-turut juga ketika berwuduk ialah orang yang salisul baul. Salisul baul ni orang kencing tak tus. Kan, yang kencing dia terus keluar sikit-sikit yang kencing tak tus. Yang mana ini adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun bagaimanapun, ujian ini adanya pada dia pahala. Kan, walaupun diuji tapi sebenarnya ada pada dia pahala. Jadi seorang yang mana dia terkena dengan ujian salisul baul atau kencing tak tus ni, memang sekarang ni pun zaman dulu lagi teruk, tapi sekarang ni memang ada lah ubat-ubat juga untuk dipanggil orang kata untuk mudahkan aliran saluran kencing itu. Tapi walaupun bagaimanapun, kalau orang yang salisul baul, maka dia kena berwuduk secara berturut-turut. Kenapa? Untuk nak kurangkan hadas ni tu. Dia punya hadas dia berterusan, memang kencing dia selesai keluar, jadi bermakna dia memang hadas dia berterusan, tapi dia kena berturut-turut untuk kurangkan hadasnya itu, maka untuk dia juga wajib berturut-turut. وكذلك من سنن الوضوء ترك الاستعانة في الصب تترك ذلك. مثلا في هذا الزمان الحمد لله موجود الحنفي، موجود القلة، فتوضأ من الحنفي من القلة. في الزمن القديم كان يستخدم مثل الماء هكذا الإبريق يسمى الإبريق، يصب باليد اليسرى إلى اليد اليمنى ثم يغسل وجهه وهكذا إلى نهاية الوضوء. فإذا استعنت بمن يساعدك في الصب يصب على يدك الماء وأنت تتوضأ، هذا مكروه يعتبر. شو لماذا؟ عفوا خلاف الأولى، يعني كراهة ضعيفة لأنه غير مناسب أن تطلب المساعدة في عبادة لله، هذه يأخذ شيئا من حسناتك. العبادة لا تستعن بها إلا بنفسك حتى أنت تثاب على كل شيء، فينقص ثوابك إذا تستعين شخص يساعدك في الوضوء. Sunat wuduk yang seterusnya ialah yang nombor 13 tu tarkul isti'anati bis-sab. Maksudnya tak minta bantuan orang lain untuk tuang air, untuk tuangkan air untuk berwuduk. Sekarang ni, zaman kita sekarang ni memang dah banyak kemudahan. Kita berwuduk pakai pakai pipe kan, pakai bilik air, ataupun kita berwuduk kadang kat kolah. Jadi biasanya memang kita akan berwuduk sendiri. Tetapi macam zaman dulu, biasanya orang berwuduk menggunakan bekas macam teko tu kan, cerik ke teko yang mana dia akan tuang air tu dengan tangan kiri, tuang tangan kanan dan dia berwuduk. Jadi kerana itu, kalau dia minta tolong orang lain untuk tuangkan atau curahkan air supaya dia berwuduk, maka ini adalah merupakan khilaf aula. Saya kata bahawa ini bukan makruh, tapi khilaf aula. Dia khilaf aula ni hampir pada makruh, tapi tak sampai tahap ni makruh. Sebab kepada khilaf aula ialah tidak munasih, mana tak sewajarnya, tak sepatutnya kamu meminta tolong orang lain dalam melakukan ibadah. Sebab wuduk ni ibadah. Jadi bila seorang minta tolong orang lain dalam melakukan ibadah, dia telah mengurangkan pahala ibadahnya itu. Maksudnya minta tolong orang lain untuk tuangkan. Jadi pada ketika itu, kerana itulah meminta tolong orang lain untuk tuangkan air dalam ibadah wuduk, maka ia akan mengurangkan pahala. Kerana itu ia merupakan khilaf aula. أما الاستعانة في إحضار الماء مباح، فقد تطلب من ابنك من صديقك أعطني ماء لكي أتوضأ، هذا مباح ليس مكروه. Tapi kalau minta tolong orang lain untuk bawakan air ataupun sediakan air ke kan, contoh kita minta tolong anak kita ke pembantu kita ke untuk bawakan ataupun sediakan air, maka ini adalah mubah, ini adalah harus, mana boleh, tak ada masalah. أما الاستعانة في غسل الأعضاء مكروه. عندك 4 أولاد وأنت ما شاء الله قبل الاستعانة تشرح لهم بر الوالدين، يا أولادي بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، وأنا أريد منكم الآن المساعدة في الوضوء. أنت ابن الكبير تغسل الوجه، والثاني تفضل اليدين، والثالث يمسح لك الرأس، والرابع
يغسل لك الرجلين، ماذا قد أعلمهم بر الوالدين، مكروه بر الوالدين في غير هذا أنت تتواضع لله، فالكراهة لأنك كأنك تتكبر عن عبادة ربك. Dan kalau minta tolong untuk basuh anggota, tadi tu yang khilaf aula tuang. Tapi kalau minta tolong untuk basuh anggota dekat anggota badan kita, maka itu makruh. Itu makruh. Contoh, satu orang dia ada 4 orang anak. Dia kononnya nak ajar anak dia supaya buat baik kepada ibu bapa. Kan dia nak ajar anak dia konon buat baik kepada ibu bapa, maka dia pun kata anak-anak si dia datang, dia tu sekarang ni kamu buat baik pada ibu bapa kamu, buat baik pada ayah, buat baik pada bapa, maka dah pahala. Maka sekarang ni bila dia berwuduk, dia minta satu orang basuh muka dia, satu orang lagi basuh tangan dia, begitu sapu kepala dia, basuh kaki dia. Kerana kononnya nak mengajarkan kepada anak dia birrul walidain, buat baik pada ibu bapa, maka perbuatan ini adalah makruh. Kenapa makruh? Kerana ketika wuduk minta kita dituntut untuk tawaduk kepada Allah. Tetapi bila kita buat perbuatan macam tu, kita seolah takabur. Kita takabur di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. لهذا قال الفقهاء هل يصح التوكيل في الصلاة؟ توكل شخصا أنت في صلاة العشاء تعبان، شوف قلت تعال يا ولدي وكلتك تصلي بدلا مني صلاة العشاء، هل يصح الوكالة؟ Dengan itu para fuqaha, ulama fiqh, mereka kata boleh ke satu orang dia wakilkan orang lain untuk lakukan solat untuk dia. Kan contohnya dia kata hari ni dia penat betul, dia pun kata anak dia kau tolonglah aku wakilkan ayah, wakilkan kau untuk solatkan bagi pihak ayah. Kan ayah dia rehat, dia suruh anak dia wakilkan solat bagi pihak ayah. Boleh ke? Sah tak? Boleh tak? الكبار boleh ke Haji? Tak boleh. لماذا؟ Kenapa? رضي صديقك رضي. Ya, orang yang diwakilkan tu dia setuju je. Kalau dia setuju je mana? إذا وكلت صديقك يصلي بدلا منك هل يحصل عندك خشوع؟ هل يحصل عندك تذلل لله سبحانه وتعالى؟ هل يحصل أو لا يحصل؟ Kalaulah kita wakilkan orang lain untuk solatkan bagi pihak kita, adakah khusyuk ataupun penghinaan diri, penundukan diri kepada Allah yang dituntut bagi kita, adakah dia berlaku pada kita? Berlaku ke tak? Kalau kita suruh orang lain buat, هل يحصل عندك تواضع؟ boleh dapat tawaduk ke? Berlaku tak? Tak. لا يحصل، لهذا لا يصح الوكالة. Perkara itu takkan berlaku pada kita. Kerana itu tidak sah untuk kita mewakilkan pada orang lain. لو كان يجوز كان الأمراء والملوك والسياسيون ماذا سيفعلون؟ ليس وكالة، سيستأجير، سيعطي أجرة لمن يصلي بدلا منه. Kalaulah perkara ini dibenarkan, maka orang-orang besar-besar ni, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ahli-ahli orang besar ni, dah lama dah dorang akan suruh orang lain. Tapi bukan setakat ni, mereka akan upah pula orang lain untuk solat atau melakukan ibadah ni bagi pihak mereka, kalaulah dibenarkan. هكذا الوضوء لا يكره أن تأمر غيرك يغسل أعضاك وأنت قادر. أما إذا كان عاجز مريض لا يستطيع الوضوء فهنا الاستعانة واجب ولو بأجرة حتى يساعدك على تحصيل الوضوء. Tadi makruh tu kalau sekiranya kita mampu untuk basuh ke anggota badan kita sendiri. Maknanya kalau kita boleh basuh anggota badan kita sendiri dan kita minta tolong orang lain, maka hukum ni makruh. Tetapi kalau sekiranya kita memang lemah ni memang tak mampu nak basuh anggota badan, maka pada ketika itu bukan lagi makruh, maka wajib untuk kita minta orang untuk basuh anggota badan kita walaupun dengan upah. Sekalipun kadang-kadang terpaksa upah, maka waktu tu juga adalah wajib untuk dia minta orang tunaikan, basuhkan anggota badannya supaya dia dapat sempurnakan dia punya ibadah dia tu. وترك التنشيف بخرقة. إذا انتهيت من الوضوء لا تستخدم المنشفة، ينشف آثار الماء، مكروه لأنك تزيل آثار العبادة، فبقاء الماء على اليدين بقاء لآثار العبادة. Dan kemudian seterusnya, sunnah wuduk seterusnya ialah tidak mengelap air wuduk dengan kain, tuala ke apa kain ke. Jadi tidak
Kerana apa? Ada itu makruh jadi makruh ada خلاف khilaf aula. خلاف السنة. Dan saya kata bahawa ni khilaf aula. Maksudnya khilaf dengan sunnah lah. Sunnahnya adalah tak lap. Jadi kalau kata dia lap, maka hukum dia adalah khilaf aula. Kenapa perkara ini sunat jangan lakukan? Kerana dia menghilangkan kesan wuduk. Sebab bila satu orang berwuduk, maka dia itu ialah kesan daripada ibadah. Jadi bila dia lap, seolah-olah dia menghilangkan kesan ibadah tersebut. Maka itu sunat jangan lakukan. بالنسبة للوضوء نادر تشاهد من يستخدم المنشفة نادر، ولكن في الغسل كثير جدا، وربما أكثر الناس يستخدم المنشفة في الغسل، في جميع أنواع الغسل يستخدمون المنشفة. في الغسل المباح وهو غسل النظافة تجد يغتسل صباحا، إذا استيقظ عند الاستيقاظ يستخدم المنشفة، هذا مباح جائز لأنه غسل مباح. بعد العصر يغتسل يستخدم المنشفة، لا بأس. لكن إذا اغتسل من الجنابة أو اغتسل للجمعة أي يكره له التنشيف أو خلاف السنة. Kalau ketika berwuduk orang pakai tuala, ini jarang kan, kadang secara umumnya kadang orang berwuduk jaranglah pakai tuala kan untuk lap. Tapi yang biasanya orang lap ni iaitu bila mandi. Kadang biasa orang mandi memang biasa akan dia akan lap pakai tuala kan. Tapi kalau mandi biasa, mandi untuk kebersihan, macam orang kadang bangun pagi dia mandi, kemudian lepas tu dia lap anggota badan dia berwuduk, dia lap anggota badan dengan tuala, begitu memang harus. Kerana mandi itu mandi yang harus saja. Tetapi kalau contoh kata dia mandi junub kan, kita panggil mandi wajib, maka pada ketika itu adalah sunatnya dia tidak mengelap dengan tuala, iaitu kalau dia lap sama ada makruh ataupun khilaf aula. Bila mandi itu mandi junub, mandi wajib. إلا إذا كان الجنوب بعد الغسل أو بغسل الجمعة إذا ترك التنشيف يصاب بصداع بزكام، إذن هذا عنده عذر فلا يكره له التنشيف. Kecuali lah kalau kata contohnya kalau dia tak lap akan menyebabkan akan sakit. Contoh macam sakit kepala ke, atau menyebabkan apa-apa sakit yang lain lah, akan mendatangkan sakit kalau dia tak lap, maka pada ketika itu tidak makruh untuk dia lap anggota badan dia selepas daripada mandi junub. وعبارة الكتاب ترك التنشيف بخرقة. السؤال للحاضرين: هل موجود تنشيف بغير الخرقة؟ Dalam teks kitab, kalau tuan-tuan tengok, perhatikan teks kitab tu, iaitu tidak mengelap air wuduk dengan kain. Kan dia kata dengan kain tuala lah. Tak mengelap air wuduk dengan kain tuala. Tapi adakah tidak, soalan dia ialah kepada para hadirin, ada ke tidak mengelap dengan selain tuala? Kan, maknanya boleh ke satu orang lap dengan selain tuala? Maknanya kalau dia lap dengan selain tuala bagaimana? لا تقل منديل، المنديل معنا خرقة. Kalau contoh kata lap pakai apa, macam mindil ni apa? Kain ni lah, kain apa panggil sapu tangan. Sapu tangan, maka pun sama lah, dia hukum macam tuala juga. Kan dalam kata jangan lap pakai tuala. Kalau lap pakai benda lain boleh ke? Contoh macam lap pakai sapu tangan. Sapu tangan pun sama juga. Macam mana? Boleh ke tak? Macam mana? هل موجود تنشيف بغير الخرقة؟ Ada ke lap pakai selain daripada tuala? Maksudnya bentuk lap selain pakai tuala. Tisu sama lah, mindil pun tisu ni pun mindil kat bagi tisu. تيشو يعتبر نفسه. Tisu ni samalah, khirqah lah hukumnya. ماذا يقول الأستاذ؟ باليد. باليد هذا ليس مكروه، يقول مكروه النفض هكذا. هكذا يكره. Jadi saya kata contoh bentuk lain yang dia hilangkan anggota air wuduk tu dengan pakai tangan kan. Saya kata kalau dia tolak dihilangkan pakai tangan, dia pakai tangan lah sebenarnya. لا يحصل به التنشيف، يبقى الماء لا يحصل به. Itu tak makruh, Tapi kalau dia dia rembas tangan dia, rebas tangan dia, atau kadang rembaskan panggil apa? Nafat kan, Arab ini dirembas tangan dia untuk hilang air wuduk, maka itu makruh. هذا يقول كالتبري من العبادة. Dia perbuatan tu, dia rembas tangan dia tu untuk hilang air wuduk tu, ialah seolah-olah dia
melepaskan diri dia daripada ibadah. Perbuatan tu seolah macam tak suka dengan ibadah tu. Jadi kalau itu makruh. يقولون خرج به التنشيف بالشمس إذا انتهى الوضوء يجلس الشمس هذا لا يكره ليس مكروه. Jadi antara contoh lain kan dalam kitab tu kata maknanya dia lap pakai kain kan, apa-apa bentuk kain lah, tisu ke apa semua tu makruh. Jadi tadi ada contoh yang juga macam rembas makruh, kalau pakai tangan tadi tak makruh. Tapi antara juga keadaan yang lain, kalau dia dia keringkan badan di bawah cahaya matahari. Maknanya dia jemur bawah cahaya matahari, maka itu tak makruh. Maknanya dia jemur diri di bawah cahaya matahari untuk apa kan sampai kering badan, maka itu tidak makruh. إذا في ماليزيا هنا إذا جلست في الشمس ستحتاج إلى غسل من جديد بعد هذا تتعرق عرق ليه اغتسل مرة أخرى بعد ذلك يقولون في المسألة دور بعد هذا. Tapi kalau kat Malaysia ni kan panas kan, kadang kalau panas. Jadi kalau dia keringkan badan pakai cahaya matahari, dia jemur badan dia bawah cahaya matahari, lepas tu menyebabkan dia terpaksa mandi lagi pula. Dah berpeluh kan, lepas tu duduk bawah cahaya matahari peluh, kena mandi lagi lalah kena bulan kali mandi. Cuma saya tadi bagi contoh sajalah, bagi contoh mudah faham. وعلى كل حال لا زال سنن كثيرة جدا في الوضوء وننتقل إلى الفصل الذي بعده. Sebenarnya ada banyak lagi sunat-sunat wuduk yang lain yang tak disebutkan dalam kitab ni, tapi sekarang ni kita akan berpindah kepada fasal yang seterusnya.